Terima kasih. Oh, terima kasih. Nenek buat apa lagi? Nenek buat apa tu? Tadi itu bahasa isyarat. Mari kita belajar bersama-sama. Wih! Selamat datang semua. Hari ini kita akan belajar tentang sapaan asas dalam bahasa isyarat Malaysia. Sebelum itu, mari kita fahami kepentingan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ialah bahasa utama komuniti pekak di Malaysia dan sangat berguna untuk kita semua. Siap sedia untuk belajar? Isyarat yang pertama, hello. Ini adalah isyarat untuk hello. Cuba ikut saya. Hello. Isyarat yang kedua, apa khabar? Apa khabar? Isyarat ini bermaksud apa khabar. Boleh cuba apa khabar? Isyarat yang ketiga, khabar baik. Khabar baik. Ini cara untuk mengatakan khabar baik. Khabar baik. Isyarat yang keempat, terima kasih. Terima kasih. Ini pula untuk terima kasih. Terima kasih. Isyarat yang kelima, sama-sama. Sama-sama. Ini cara untuk membalas terima kasih dengan mengatakan sama-sama. Sama-sama. Isyarat yang keenam, selamat datang. Selamat datang. Isyarat ini bermaksud selamat datang. Selamat datang. Isyarat yang ketujuh, selamat jalan. Selamat jalan. Ini adalah isyarat untuk selamat jalan. Selamat jalan. Tahniah semua. Hari ini kita telah belajar banyak sapaan asas dalam bahasa isyarat Malaysia. Ingat, latihan yang berterusan akan membantu kita menguasai bahasa ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.